Ramai orang ingat singa paling hebat di hutan, tapi sebenarnya ada satu lagi pemangsa senyap yang jauh lebih licik, harimau bintang. Harimau bintang mampu berlari laju sehingga 58 km sejam, cukup pantas untuk mengejar mangsa dalam sekelip mata. Bukan saja laju, ia juga kuat gila, mampu mengheret mangsa yang lebih berat daripada dirinya sendiri naik ke atas pokok. Inilah kelebihan utamanya, memainkan. Tak seperti singa atau harimau lain, harimau bintang akan sorok hasil buruan di dahan tinggi. Jadi, singa dan hyena tak dapat curi. Bintik pada badannya pula berfungsi sebagai kamuflaj semula jadi, membuatkan ia hampir tak kelihatan bila mengendap mangsa. Dan paling menarik, harimau bintang adalah pemburu solo. Ia suka memburu sendirian, dalam diam, biasanya waktu malam. Senyap, tapi maut. Jadi, jangan tertipu dengan saiznya. Harimau bintang mungkin nampak misteri, tapi sebenarnya dialah raja senyap hutan.